Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Bahrani serta salam koperasi. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa, Co-ops Day dan Hari Koperasi Negara HKN serta Bulan Koperasi Kebangsaan BKKK tahun 2025 kepada semua anggota koperasi di Malaysia dan seluruh dunia. Sambutan kali ini seperti tahun-tahun terdahulu memberikan kita ruang dan peluang untuk merenung dan menghargai pencapaian lampau, memperkukuhkan solidariti dan memperbarui tekad kita ke arah membangunkan dunia melalui jati diri koperasi, khususnya nilai-nilai berkaitan. Sebagai badan apex koperasi yang diiktiraf oleh kerajaan, Angkasa berperanan sebagai pemacu dan pemaju kepada transformasi serta pembangunan koperasi negara. Kita bukan sahaja memperkasakan koperasi tempatan, tetapi juga membawa suara Malaysia ke peringkat wilayah dan antarabangsa. Malaysia komited untuk menjadi pusat rujukan pembangunan dan penyelidikan koperasi, terutamanya dalam bidang SDG, ESG, impak sosial dan ekonomi koperasi serta pembangunan belia, wanita dan keluarga berkoperasi tulen. Gerakan Koperasi Malaysia juga memainkan peranan yang signifikan melalui menyokong matlamat pembangunan mapan atau SDG dan memperkukuhkan amalan environmental, social dan governance atau ESG serta pembangunan yang menyeluruh atau holistik Malaysia. Semangat ini lebih bermakna apabila kita menyambut Tahun Koperasi Antarabangsa IYC 2025 yang mengangkat koperasi sebagai rakan sertajik dalam transformasi sosioekonomi serantau dan global. IYC 2025 mengukuhkan lagi peranan koperasi dalam menyumbang kepada agenda global melalui nilai-nilai koperasi seperti keadilan sosial, tanggungjawab bersama dan kerjasama sejagat. Selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa dan Hari Koperasi Negara serta Bulan Koperasi Kebangsaan 2025. Sekali berkoperasi, terus berkoperasi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.